Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to all my Form 5 batch SPM 2025. Okay, cikgu ingin berpesan beberapa perkara kepada anda semua. Okay, all the best for your SPM. Okay, semoga anda berjaya dengan cemerlang dalam SPM ini dan seterusnya mencipta kerjaya yang terbaik untuk diri anda. Jaga diri, sentiasa ingat kepada Allah, jangan lupakan cikgu-cikgu. Sentiasa hormat kepada ibu bapa dan semoga saya berjumpa anda semula sebagai seorang yang berjaya kemudian hari. Bye. Saya ingin membuat sedikit pesanan. Sentiasa ingat bahawa ilmu tanpa adab dan akhlak tidak berguna. Jadi, jadilah anak-anak yang sentiasa berakhlak terpuji, sentiasa mempunyai nilai akhlak yang tinggi dan sentiasa menuntut ilmu agar kita mampu menjadi orang yang cemerlang dalam hidup. Tahniah kepada semua murid tingkatan 5. Kami bangga dengan usaha dan semangat kamu semua. Teruskan melangkah dengan yakin. Bawa nama sekolah dengan bangga. Dan jangan lupa, kejayaan hari ini baru permulaan. Syabas dan selamat maju jaya. All my Form 508 students, I wish you guys the best of luck for your SPM. Saya doakan semoga semua berjaya dengan cemerlang. And don't forget, tiada kejayaan tanpa usaha. Semua calon SPM, saya nak ucapkan semoga awak boleh bertenang, jangan putus asa, teruskan sebab langkah kecil awak ni adalah perubahan untuk pada masa akan datang. Okay, so to all my Form 5 students, all my beloved Form 5 students, okay, I wish you all the best for your SPM. You have come so far and I'm very proud of you. I hope you'll finish it strong. Okay, stay focused and I wish you the best for all your future undertakings. Alright, thank you. Kami dari bidang sains dan matematik ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam gelak for your SPM. Batch 08, ini masa anda, inilah waktunya, inilah saat yang ketiganya. Buatlah yang terbaik, semoga terus maju jaya dalam dunia dan akhirat. Terima kasih semua. Untuk batch 08, good luck untuk SPM 2025, all the best, terutama untuk subjek math. Hai semua, cikgu Amira dan Cikgu Farah. Kami semua ingin mengucapkan selamat berjaya untuk SPM dan pastikan BM dapat A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Semoga anak-anak batch 08 SPM 2025 mendapat kejayaan yang cemerlang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Pula SPM batch 08, saya mendoakan kejayaan kamu semua. Semoga berjaya. Study smart. Okey, good luck kepada pelajar kelas 5 cetek dan 5 cekar dan juga siapa yang ambil sini. Semoga berjaya. Pada batch 08, terutama kelas 5 cerdas, saya dapat buat terbaik untuk SPM akan datang. Assalamualaikum untuk semua murid tingkatan 5 SMK Bukit Bandaraya. Selamat maju jaya dalam SPM yang akan datang nanti. Jadikan halangan itu satu cabaran, bukannya noktah bagi sebuah perjuangan. Selamat maju jaya, teruskan berusaha. Selamat berjaya untuk anak murid cikgu batch 08 SPM pada tahun ini, terutamanya untuk anak-anak murid yang mengambil mata pelajaran perniagaan dan juga ekonomi. Terima kasih, bye. Kepada semua kandidat SPM 2025, semoga terus maju jaya dan berjaya dalam kehidupan. Saya Dr. Syazwan ingin mengucapkan good luck for SPM, pastikan RCA ya. Regulate batch 08 and always bring your own sunshine wherever you go. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya.
This is where our story ends. The laughter, the chaos, the little moments we took for granted, all gone, forever frozen in time. We came as strangers and somehow became family, sharing dreams, secrets, and silent tears. If only we knew those last laughs, those last hugs would be the last. Maybe we would have held on tighter, stayed a little longer. Now the final bell rings and the hallways echo only with memories. Goodbye, not to the people, but to the moments we can never live again. Kita semua mesti pernah cakap kan, alah, nanti jumpa lagi. Tapi dalam hati, masing-masing tahu semua takkan sama nanti. Dari tak rapat, kita jadi rapat. Dan sekarang, semua tinggal kenangan. Okay, so kita cari ni koordinat P2 y equal to s plus 2. So sekarang kita nak cari gradient untuk RS. Gradient untuk RS. Ini bukan. Okay, gradient untuk RS. Belajar pun. Tak tahulah. Okay, so gradient. Macam nak cari gradient? Awal-awal dulu, kita tak pandang pun antara satu sama lain. Tapi, masa dah ubah segalanya. Sekarang, setiap sudut kelas ni ada cerita kita. Dan esok, semua tu tinggal memori. Tapi, tak apalah berpisah. Janji, pernah jadi sebahagian dari kenangan yang paling indah dalam sekolah kita. Thank you, teacher Atika. Thank you, teacher Atika. Budak ni semoga baik, memang tak ingat nak tutup lampu kipas semua. Bazir dia kering. Hari ini kami tinggalkan sekolah, tapi kenangan manis dan pahitnya masih tersimpan. Kenangan manis dan pahit itu kini menjadi sebahagian dari cerita kami. Mengajar erti persahabatan, kesabaran dan betapa bahagianya setiap detik yang pernah kami lalui bersama-sama. Susah nak percayakan, tempat yang penuh kenangan ini akan tinggal dalam ingatan je lepas ni. Sekejap je rasanya waktu berlalu. Lepas ni kami bukan lagi anak guru cikgu. Tapi setiap kenangan kami simpan sampai bila-bila. Ingat, hari terakhir tu bukanlah penamat. Cuma tanda yang kita pernah rapat.
Okay, jom gambar jom. Okay, let's wifi Fachakna smile. Ada kenapa pula let's blur ni? Gimana semua orang ni? Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syafira. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Kau tiaraku, hanya kau dan aku. Ku rela kau dipanggil kembali, walaupun sakitnya hampir. Gula 5 cekal, bye-bye. Yes, gula guys SPM. All the best 5 cekal. Moga berjaya masa depan. Amin. Jadi gula ni, kami ucapkan terima kasih kerana ajar kami selama 2 tahun. And semoga cikgu diberi kesan yang baik dan doakan kami straight A. Terima kasih. Okay, first of all, good luck for all of the SPM candidate for taking the SPM. Lagi-lagi kelas 5 cekal lah. 5 cekal gula. Harap korang happy lah dengan result nanti. Harap korang belajar betul-betul. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku
karena ku tak mudah. Okey, senyum semua. Okey, cantik. Tapi kamu lah. Jangan nak betulkan kamera. Baik, dah hilang. Aduh, saya dengan ini mengucapkan semoga mereka menjadi insan yang berguna satu hari nanti. Sedih. 5 tahun belajar di sekolah ini, harap-harap mereka menjadi insan yang berjaya. Amin. Dalam aku simpan benda tak terluar. Dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengecut cuma dah terlalu jenuh.